Hujan. Allah Akbar. Taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkannya ke dalam neraka dalam keadaan terlengkup. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar
Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaihi sesiapa wasallam. yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah, maka dia berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Sesiapa yang menganiaya orang yang telah dipelihara oleh Allah Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkannya ke dalam neraka dalam keadaan terlengkup. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. sesiapa yang bersolat secara berjemaah selama 40 hari dengan ikhlas serta mendapat takbiratul, maka akan ditentukan untuknya dua kelepasan. Pertama, kelepasan dari neraka, dan kedua, kelepasan daripada sifat munafik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. sesiapa yang bersolat secara berjemaah selama 40 hari dengan ikhlas serta mendapat takbir ula, maka akan ditentukan untuknya dua kelepasan. Pertama, kelepasan daripada neraka, kedua, kelepasan daripada sifat munafik. Nah, tu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu Radhiyallahu anhu anhu. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. saya ingin sekali menyuruh budak-budak mengumpulkan kayu-kayu api. Kemudian saya pergi kepada orang-orang yang bersolah di rumah-rumah mereka tanpa sebarang uzur, lalu membakar rumah-rumah mereka bersama mereka sekali. Sayyidina Fadilah bin Ubaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila Rasulullah Sallallahu alaihi SAW wasallam. orang ramai bersolat, maka setengah makmum daripada kalangan Ashabus Sufah yang sedang berdiri akan jatuh kerana kelaparan yang mereka hadapi. Mengingatkan orang-orang Badui menganggap bahawa mereka itu ialah orang-orang gila. Apabila baginda Rasulullah SAW selesai solat, baginda Rasulullah SAW akan berpaling ke arah mereka lalu bersabda, sekiranya kamu mengetahui ganjaran yang ada di sisi Allah Ta'ala untuk kamu, pasti kamu ingin berada dalam keadaan yang lebih lapar dan lebih patuh lagi. Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, pada masa ini saya ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menunaikan solat Isya dengan berjemaah seolah-olah dia berdiri ibadat separuh malam, dan sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah seolah-olah dia bersolat sepanjang malam. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat Isya dengan berjemaah seolah-olah dia berdiri beribadat separuh malam, dan sesiapa yang menunaikan solat subuh dengan berjemaah seolah-olah dia bersolat sepanjang malam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, ayat yang paling berat adalah sekiranya mereka mengetahui peluang solat Isya dan subuh pasti, mereka akan pergi ke masjid untuk menunaikan kedua solat itu, walaupun dengan merangkak disebabkan sesuatu penyakit. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya manusia mengetahui kelebihan pergi ke masjid untuk solat zuhur pada waktu panas tengah hari, maka pasti mereka berlari-lari untuk pergi. Sekiranya mereka mengetahui kelebihan solat Isya dan subuh, pasti mereka akan pergi ke masjid untuk menunaikan kedua solat itu,
walaupun dengan merangkak disebabkan sesuatu di hati. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, apa yang kita dengar mudah-mudahan kita faham. InsyaAllah. Subhanallah.